Kalau gerakan Islam tidak buat perubahan pada diri dia, kemungkinan bukan di tangan mereka. Maknanya, akhir sekali, kalau tidak berlaku perubahan kita akan kalah lah. Maksudnya kita akan terus terpinggir. Maknanya, kalau kita tengok zaman awal kebangkitan dulu, kemeriahan dia, sambutan masyarakat dan sebagainya begitu kuat dan melebar. Kan? Habis 90 buah negara menyambut projek tu dan memiliki jutaan pengikut yang mendukung. Tapi kita tengok hari ni, benda tu semakin menyusut sehingga membawa gambaran bahawa gerakan-gerakan Islam ni seperti meraba-raba, tidak dapat memberi solusi ataupun tidak dapat memahami realiti baru dan tidak dapat memperbaharui dia punya persembahan, menyebabkan tidak ada pilihan kepada masyarakat untuk memilih mereka sebab mereka tak dapat. Tapi cuma kalau tengok pada dari segi usaha manusia, tapi dari segi takdir Tuhan, kita baca takdir Tuhan, pola pertemuan ini akan tetap berlaku. Jadi sama ada perubahan ini berlaku di tangan gerakan Islam ataupun di luar kerangka itu, dia akan tetap berlaku. Mana perubahan akan tetap berlaku, penstrukturan semula masyarakat akan berlaku, perubahan yang total juga akan berlaku. Tetapi adakah berlaku di tangan gerakan Islam? Kalau gerakan Islam tidak buat perubahan pada diri dia, kemungkinan bukan di tangan mereka. Tapi kalau kita nak jadi relevan dalam situasi itu, kita sendiri kena buat perubahan.